Ayam bawang RM10. Tak lain tak bukan kalau makan nasi kandar mesti cari mamak. Tapi hari ni aku nak makan mat nasi kandar Melayu. Mana lagi nak cari nasi kandar murah, sedap dekat area Cyberjaya. Konsep dekat sini layan diri. Korang tinggal order je set nasi kandar apa yang korang nak makan. Untuk hari ni aku order semua set nasi kandar yang best seller dekat mat nasi kandar Melayu. Ayam bawang RM10. Macam set ayam bawang ni RM10 je. Itu pun dah penuh satu pinggan, serius tak kedekut. Untuk set ayam kuarter ni pula, ayam goreng berempah dia serius padu, memang cukup rasa RM400. Paling aku suka set nasi kandar daging hitam dia. Yang ni memang wajib lah korang kena order. Ni set daging hitam RM12. Daging hitam dia serius lembut, cukup rasa. Makan pula dengan nasi memang layan weh. Untuk set setiap nasi kandar dia dah sekali dengan kuah campur, ayam, bendi, kriuk-kriuk dan juga sambal belacan tau. Aku boleh cakap ayam madu dia serius memang sedap, tak terlalu manis. Next aku nak cuba. Untuk set kambing Kashmir ni, kambing dia tak liat, tak berbau. Sekali makan confirm repeat. So guys, jangan lupa singgah mat nasi kandar Melayu Cyberjaya.